Okay, today Syaf reviews Polong. Sebelum saya teruskan review ni, saya nak cakap dengan korang semua yang saya comel, saya cute. Korang mesti tak percaya kan? Tapi itulah kenyataannya. Nipu je kau ni. Aku cakap bukan kosong dia tau. Aku cakap ni bukan saja-saja. Kak Amal sendiri yang cakap. Aku comel senyum dia. Tengok. Ya je. Perasan comel. Kalau kau comel tu tunjuk lah. Tengok sini. Okey, sini. Macam sebuah filem inspirasi daripada sebuah kes yang tergempar dahulu. Filem ni mengisahkan mengenai Fatimah, seorang wartawan yang cuba menulis ceritalah tentang Maria Hadi ini, pembunuh bersiri yang juga mengamalkan ilmu hitam. Nak dijadikan cerita pada satu hari, disebabkan kesempitan hidup, Fatimah mengambil keputusan untuk mencari satu harta simpanan Maria Hadi ini. Tetapi apa yang telah dijumpa bukannya seperti yang disangka. Cuma apa yang dijumpa itu hanyalah mengundang kejahatan yang membuka kegelapan dalam hati manusia. Basically jumpa benda tu lah, jumpa polong tu kan. Filem ini diklasifikasikan sebagai 16 tahun. So tak digalakkan lah untuk bawa individu-individu yang bawah 16 tahun untuk tonton ini. So filem polong ini, saya boleh setujulah dengan mereka yang kata ini adalah filem seram yang terbaik pada tahun ini setakat ini. Bagi saya ini adalah satu lagi filem seram yang fresh dalam katalog filem tempatan seperti yang dilakukan untuk filem Malam Terlarang yang sebelum ini. Bagi saya macam dari segi naratif, dari segi setting, bagi saya agak fresh lah untuk filem seram beberapa tahun ni kan. Saya tak ada banyak benda nak cakap lah. I really like this movie. Selepas saya tonton filem ni, ada beberapa layer yang mungkin boleh dikupas lah, yang boleh buat teori oleh para penonton. I mean, kalau korang tengok dekat threads kan, korang akan nampak lah ada beberapa post yang buat teori yang karakter tu macam ni, karakter ni macam tu. So it is kind of interesting lah mereka berbincang macam tu kan. Of course lain dapat tengok review yang mungkin yang boleh diterima, dan satu lagi macam review yang jenis FOMO saja. Lantaklah jenis FOMO tu, asalkan korang tengok sudah tu je lah. Lantak korang lah, kau nak rate berapa pun lantaklah, sebab dah malas. Tapi mungkinlah saya akan macam masuk komen tu, akan tegur sikit, sakat sendiri ke ataupun nak tegur yang pengarah kata yang ni takkan masuk Netflix. Jadi janganlah sarankan orang untuk tunggu je lah kat Netflix, tak payah. Galakkan orang untuk tonton sendiri. Okay? Sebab kalau kau sendiri tak boleh nak percaya reviewer, kenapa orang nak percayakan kau? Hanya sebab kau cakap filem ni tak best. So what kalau kau kata tak best, kau orang lain tengok, orang lain dengar cakap kau tu, tiba-tiba dia boleh time dia tengok tu best, macam mana? Takkah kira kau menghasut? Review sekarang ada panduan, bukannya fakta. Okay. Saya kata tadi, filem ni ada banyak layer dia yang boleh kita lihat. Salah satu post yang menampilkan director kita, Tuan Zulkarnain Azhar, yang mana dia ada explain yang polong ini ada maksud di sendiri, ada simbolik ni sendiri, iaitu polong itu kan macam ada benda yang jahat dalam botol kan, dalam botol kaca tu. Basically dia ada jelaskan di mana polong adalah satu simbolik pada karakter-karakter yang ada dalam filem ini. Mana karakter-karakter yang ada dalam filem ni, dia terperangkap dalam tempat mereka sendiri, which is really interesting way to see lah. I think the characters are pretty interesting. I think the way filem ini dia strukturkan, dia bukanlah untuk macam mess with our mind, dan karakter-karakter dalam filem ni pun bagi saya dia taklah diberi development yang cukup memuaskan lah. Dia macam sekadar cukup rasa saja, dan dapat tangkap lah motivasi masing-masing, apa yang mereka sumbangkan dalam plot filem ini, apakah peranan mereka dalam filem ini. Saya boleh dapat tangkap lah kebanyakannya. Dan momen yang saya suka dalam filem ni lah momen mana apa kata bila polong ni dia pergi kacau satu family tu. Bagi saya itu satu momen yang agak seram juga, especially masa momen yang benda tu lalu depan tingkap. So walaupun saya suka filem ini, tentulah ada beberapa benda yang anda sebagai penonton kena jangkakan lah. Pacing filem ni dia agak slow, tetapi dia tidaklah slow yang terlalu slow burn pada saya. Sebab jika korang boleh cuba fokus tentang apa yang dia cuba sampaikan, saya pasti korang akan terus sangkut lah, dan tak terasa sangat dia punya pacingnya yang agak slow. Dan kemudian juga ada benda yang korang kena expect, ialah dari segi jump scare yang agak predictable pada setengah orang dan mungkin agak memenatkan pada setengah orang. So itulah apa yang korang kena jangkakan, iaitu mungkin storynya mungkin korang akan nampak messy, tapi tidak apa sebenarnya. Dia masih lagi straightforward je, dia punya jalan cerita dia. Cuma sekadar macam flashback sedikit-sedikit, dan dia akan fokus pada karakter lain setelah karakter itu habis peranan dia. Tetap lagi straightforward, dia tidaklah macam
ganggu timeline ni. Timeline ni masih lagi bergerak pada real time. Lebih kurang gitulah saya nak cakap. Dan dia juga punya pacing lah, dia agak slow. Tapi be patient, give it time untuk korang immerse dalam dia punya plot. Mungkin by the end of the movie, mungkin korang akan dapat lah payoff yang buat korang puas hati kan. So itulah review saya pada filem ni. Saya suka filem ni. I think movie ni mungkin akan senang dijual lah untuk international punya audience. So menutup review ni, I Hate Mamat, I Love Paradox, Punca dan Fatimah padan muka. So rating yang saya boleh bagi pada filem ni adalah 8.5 over 5 stars ataupun 4 over 5 stars. So itu saja pendapat saya terhadap filem ini. Bagaimana pula dengan korang? Jika korang dah tonton filem ni, kongsikan di ruang komen. Dan jika korang belum tonton lagi, tonton di Pawagam sekarang. So yeah, don't worry. Dan filem ni punya pendekatan, dan apa yang saya suka jangan percaya cakap dia ni.